Macam besar je kotak ni. Lah, aku punya pun macam besar lah. Besar kan? Macam susah je nak bawa Susah pergi kan? office kan. Boleh ni. Senang nak bawa. Lah. Macam muat pula kat beg aku ni. Dia jadi muat sebab dia dalam dia ada sachet. Boleh buka rupanya. Betul. Tapi berbaloi ke? Berbaloi ke dengan dia punya harga dia tu? Macam tak berbaloi. Berapa sachet kau punya? Macam tak berbaloi kan? Berapa sachet kau punya? 10 pun. Saya rasa ada 10 kot. Macam tak berbaloi kan? Tak berbaloi. Tapi awak punya okey ke? Saya punya 15 sachet ni. Tapi harga dia macam mana pula ni harga dia ni? Okey lah. 10 sachet okey. Cukup. Ini rupanya untuk kuatkan imun. Kau punya untuk apa tu? Saya punya kopi santai-santai dapat kesihatan. Dapat ada 18 bahan. Tapi aku was-was sikit. Berkesan ke tak ni? Saya punya pun macam was-was sedap ke tak sedap? Ada berapa banyak? Tahu tak? Sedap. Saya rasa sedap. Kau punya ada testimoni, aku punya pun ada testimoni rupanya. Bagus rupanya. Sedap. Rasa lemak manis kan? Tak ada. Manis tak awak punya tu? Rasa tak apa Aku pun tak tahu. Lah, dia ada cakap ni stevia lah. Guna stevia. Okey. Bagus untuk kesihatan. Makanan sunnah ada rupanya. Kita ada macam-macam herba kat dalam. Okey, boleh. Masalahnya kalau nak beli ni, orang nak beli murah ke tak? Berbaloi. Ada offer ke tak? Macam tak berbaloi kan? Memang ada offer berbaloi lah. Kau punya dia tengah offer berapa? RM29 je. Berbaloi. Aku punya dia tengah offer 90 lah. Tengah offer 90 lah. Berbaloi. 90, awak punya 90, saya punya 29. Iyalah, murah lah, boleh cuba. Murah, betul. Berbaloi sangat. Cuba.